Tapi ada ke budak-budak dia jawab, tak apa, walaupun kita masuk neraka macam Ustaz Kabung Malam, tapi tak kekal. Adalah 10,000 tahun kita duduk dalam neraka, lepas tu kita tubik lah. Memang tak kekal pasal orang beriman, tapi mu nak 10,000 tahun duduk dalam api, mu nak? Mu ingat api tu benda. Nah, Nabi kata narukum hadza juz'un min sab'ina juz'an nar yaumil qiyamah. Api yang membakar di dunia kamu guna ni, hanya baru 1 juzuk saja dari 70 juzuk lagi kepanasan api neraka akhirat. Nah, sedap gamuk 10,000 tahun nak duduk dalam api. Lepas tu kita duduk ramai-ramai. Sedap gamuk. Membalik lagi, membuka api dapur sampai merah tuku, selok kain, buang luar dalam, duduk 10 saat. Pasal 10,000 tahun 10 saat je ngetuku-tuku kat ICU. Faham lagi? Betul tak? 10 saat dah Nah, orang kena exhaust kena exhaust motor. Siapa 5 saat? Ya, setuh serang. Yamaha lekat keting. Nampak tak? Nah, jadi tattoo. Tak sampai setengah saat. Maka Nabi berdoa setiap hari dengan doa yang tidak dilakukan oleh umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah yang dimatikan oleh umat baginda. Lepas tahiyat akhir, pakat tak baca pun doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Mulai esok, setiap kali solat, lepas tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wahai Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam. Kemudian yang kedua, selepas subuh, Nabi akan menyebutkan di antara wirid selepas solat, diselitkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Pagi Nabi baca 7 kali, petang Nabi baca 7 kali. Nah, jadi para ulama letak 7 kali itu lepas semayang subuh pada waktu pagi. Kalau pada waktu petang, kita masukkan 7 kali Allahumma ajirni minan nar, jauhkanlah aku daripada neraka. Selepas semayang maghrib, di celah-celah wirid, di celah-celah wirid. Isyak, zuhur, asar tak ada yang tu. Maka berkatalah neraka jahannam, ya Allah, jauhkanlah fulan bin fulan daripada aku, kerana beliau telah berdoa ketika beliau hidup di dunia, iaitulah ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab neraka jahannam. Setiap hari manusia ataupun umat Nabi Muhammad berdoa, maka saban hari itulah disebut neraka jahannam, bertutur neraka jahannam, hal min mazid, apakah ada lagi yang akan dicampakkan ke dalam tubuhku? Berkata dan bertutur neraka jahannam, wahai Allah, jauhkanlah fulanah bintu fulan, jauhkanlah fulan bin fulan yang sedang berdoa ketika mana dia hidup. Wahai Allah, hindarkanlah kami daripada azab neraka jahannam.